Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Selamat kita jumpa sekali lagi tuan-tuan ya. Bunga anggrek pohon benalu petik mari waktu pagi. 3 bulan telah berlalu, dapat kita berjumpa lagi. Alhamdulillah, bulan puasa, hari raya dan sekarang dalam bulan Zulkaidah kita dapat jumpa. Penghabisan kemarin kita jumpa bulan Syaban, kita bincang tentang puasa. Alhamdulillah dalam melaksanakan ibadat puasa. Puasa sudah, tarawih sudah, khatam sudah, terima sudah ke belum? Harap kepada Allah Ta'ala 6 bulan selepas hari raya, orang-orang saleh masih mengangkat tangan, ya Allah terima Ramadan kami, terima amalan kami, ampun dosa kami. 6 bulan sebelum hari raya masuk bulan Rabiul Awal dah angkat tangan lagi, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Dan hari raya, ini saya nak tanyalah, ini kita lepas hari raya jugalah, kiranya kita jumpa ya. Tolong jawab semua ya, semua jawab dalam hati. Ada puasa 6 ke tidak? Kalau tak puasa 6, rugi besar. Sangat rugi dan bahaya. Puasa 6, Nabi mengatakan barang siapa puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Maksudnya seolah-olah dia berpuasa Ramadan sepanjang tahun. Dan dapat pahala macam puasa Ramadan sepanjang tahun. Dan dapat berbagai-bagai manfaat, kita bilang advantages, privileges orang yang berpuasa sepanjang tahun. Apa di antara privilege orang berpuasa? As-shaum junnah, puasa itu adalah binting. Maka siapa dalam puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa Syawal, sepanjang tahun di dalam binting Allah Subhanahu Wa Taala. Susah syaitan nak goda dia. Orang yang tak puasa 6 dia terdedah dengan macam-macam. Jadi yang tak puasa 6 macam mana? Jangan tunggu tahun depan. Nanti tahun depan sama juga macam tahun lepas, dah makan ketupat, dah makan apa semua, tak puasa lagi. Sekarang juga, sekarang ni tak kira malam, besok juga ya, qada puasa 6 aku. Boleh qada tuan-tuan sekalian, walaupun pahalanya dah tentu tak sama, tapi paling-paling tidak kita tidak meninggalkan. Jadi tahun depan kita dah tahu kita akan buat dalam 6 hari bulan Syawal ya. Puasa 6 jangan tinggalkan. Agaknya kalau kita tak puasa 6 berdosa tak ya? Tak sukung semua hidup tak pernah puasa 6, tak berdosa. Tak sembahyang tarawih berdosa tak? Tak berdosa. Tetapi itu menandakan kita banyak dosa. Sehingga sana sini hamba-hamba Allah Ta'ala panggil dia untuk ibadat. Allah panggil dia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dibiarkan saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda kita masih kotor. Tanda, dan dalam keadaan begitu kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita sekarang dalam bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah ini satu daripada bulan musim-musim haji. Kesuka saya serukan tuan-tuan sekalian, haji ni rukun Islam. Haji ni fardu wajib, bukan hanya tengok Kaabah, bukan hanya pergi umrah saja wajib. Tetapi di situ Allah Taala sedang mengatakan man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk berangkat pergi haji. Ramai di antara kita tak pergi haji pasal dia tanggungkan belum mampu. Sekarang kita semak sama-sama, adakah kita belum mampu benar-benar ataupun kita tak sedar kita dah mampu, terlebih mampu. Haji berapa dari Sarawak? Agak-agaknya apa? Dalam 15-20 ribu ada. Lebih kurang begitulah ya. Taruhlah dengan duit poket semua sekali, taruhlah 20 ribu, 25 ribu lah. Taruh 30 ribu sekalipun lah. Kita renovasi rumah kita berapa ribu? Yang ada orang renovasi rumah sampai 70 ribu pun ada tu. Beli kereta sehandal-handal tidak 80 ribu. Kita perlukan sangat ke? Kalau memang kita perlukan tak apa. Kita perlukan tak apa. Asal siapkan jawapannya. Tetapi kalau kita tak perlukan, rumah dah cantik, renovasi lagi, rumah dah besar, tukar lagi, ambil loan lagi, kereta dah elok, tukar lagi, ambil loan. Duit itu kita boleh pakai untuk haji, itu wajib tau. Sedangkan orang dah mampu pergi haji, tak pergi haji, Rasulullah mengatakan tak jadi keberatan lah dia nak meninggal loannya. Nanti dia tanya nak mati dalam Yahudi ataupun mati dalam Nasrani. Allah. Jadi ini kita cakap ni, Ustaz cakap ni pulan kena, bukan pulan kena, kita kena. Kalau kita dah pergi haji pun, mohon Allah Ta'ala terima haji kita. Mohon haji kita 15 tahun dahulu, rupanya mabrurnya baru malam ini. Haji kita dah 20 tahun dahulu, tapi rupanya terimanya pada malam ini. Kita tak tahu kelakuan kita insaf pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan pesankan kepada anak-anak kita, abah tengok kau pun dah steady, kerja kau pun dah bagus, rumah kau pun dah stable, apa semua, keluarga kau, tak kau pergi haji? Belum bah, belum bersedia. Bagus, kau belum bersedia. Jadi kalau Israel datang nanti pun kau teruskan juga, katakan saya belum bersedia wahai Israel, nanti tunggu aku dah bersedia. Kalau boleh jawab begitu, jawab begitulah. Begitu tuan-tuan sekalian ya, jadi ibadat haji. Sekali lagi kita nak sentuh ialah dalam musim haji ni ada ibadat korban. Korban tu sunat muakkadah, bukan seumur hidup sekali, setiap tahun sekali bagi setiap individu yang mampu. Kalau mazhab Hanafi mengatakan wajib, kerana Nabi ada menyebutkan barang siapa mampu korban, tak korban jangan datang duduk-duduk bersama dengan kami, iaitu tak datang jemaah kami. Dalam kita mazhab Syafi'i itu sunat terpenting. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang paling diridai oleh Allah Ta'ala pada 10 hari bulan haji itu seperti kita menumpahkan darah haiwan korban. Jadi kalau kita mampu 1000 lah, taruhlah seekor kambing paling kecil sekali, korban paling afdal seekor unta untuk satu orang, kemudian seekor lembu untuk satu orang, kemudian satu biri-biri untuk satu orang, kemudian satu kambing biasa untuk satu orang, kemudian satu ekor unta bagi 7 orang, kemudian satu ekor lembu bagi 7 orang. Itu yang paling kecil sekali lah ya. Jangan kita tak buat korban. Buat korban afdalnya dalam negeri. Kalau kita orang tanya, kita bilang memang afdal dalam negeri. Macam mana pun dalam negeri. Boleh buat di Afghanistan, boleh, itu pandai-pandai kita sendirilah. Pandai-pandai kita sendiri. Kita kasih yang paling afdal lah. Seperti yaumil akhir, awak kurang pahala, awak komplain pula, ya Allah ustaz ni bilang boleh Afghanistan, apa dah pahala aku kurang ya Allah. Siapa nak bikin yang kurang tu pandai-pandai sendiri. Bukan pandai-pandai dalam makna hukum jugalah. Bermakna kita tidak rekomendasikan lah ya. Sebaik-baiknya dalam negeri kita sendiri kita buat ibadat korban. Ya. Nabi mengatakan kepada Siti Fatimah, ketika kau menyembelih haiwan korban, kau pergi lihat, kerana pada titisan pertama darah tumpah ke bumi, ketika itu Allah ampun segala dosa-dosamu. Menjadi tunggangan kita yaumil akhir nanti seberang siratul mustaqim. Kambing tak akan jatuh masuk neraka. Dia tak buat dosa, maka dia tak akan jatuh masuk neraka. Takkan sekali-kali dia masuk neraka. Asal kau pegang dia kuat-kuat saja sudahlah. Seberang siratul mustaqim ya, dapat tunggangan kita. Persiapkan. Tak mampu, setiap orang dah tahun ini atas nama abah, tahun depan atas nama ibu, tahun lagi satu atas nama Kak Long umpamanya lah ya. Kalau mampu tiap-tiap tahun keluarkan. Kalau tak mampu sangat 2 tahun sekali, tak mampu 3 tahun sekali. Jadi sebelum kita meninggal dunia kita dapat hantar 2-3 ekor, jadilah. Jangan macam tak ada kisah langsung. Buat ibadat korban tuan-tuan sekalian, fadilatnya besar ya. Buat ibadat korban khususnya yang muda-muda. Belajar buat ibadat korban, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara lagi kita sebutkan. Ini kerana kita jumpa 3 bulan sekali, dan apa-apa musiman perkara-perkara kita sebutkan juga ya. Iaitu firman Allah Ta'ala, wal fajri wal layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10 malam yang mana yang dimaksudkan ini? Setengah ahli tafsir mengatakan 10 malam akhir Ramadan. Yang kuatnya adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian mereka ada pertikaian lagi, mana lebih afdal, 10 malam terakhir Ramadan ataupun 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. 10 malam terakhir Ramadan terlebih utama. Itu dalam bulan Ramadan, penghulu bulan, dan ada Lailatul Qadar. Dan maka jatuh dalam tingkatan kedua, itulah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Demi 10 malam dan demi fajar hari raya haji, dan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Sayugia kita perlakukan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah macam kita perlakukan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau kita puasa Ramadan 1 bulan kan. Kalau Zulhijjah kita puasa bila? 9 dan 10 tak boleh, 10 berdosa. 10 hari haji. Sengaja kita tanya. Kalau kita tanya 9 dan, mesti orang bilang 10. 10 tak boleh, 10 hari haji berdosa. Kita sengajalah tanya 9. Dia puasa biasa orang 8 dan 9. 1 hingga 9. 9 hari muakkad. Buat tuan-tuan sekalian, 9 hari muakkad. 1 sampai 7 sama markah. 8 hari tarwiyah, lebih besar lagi. 9 hari Arafah, jangan tak buat. Kita kena ada peningkatan. Jangan tanya, Ustaz, habis kalau 6 hari ke 7 hari cukup ke tidak? Apa kau nak kurang, kau pandai-pandai sendiri. Apa kau nak kurang, kau pandai-pandai sendiri. Bikin kuih talam, 1 talam 6 biji telur. Ustaz, 4 biji boleh. Suka tingkau, kau tak nak taruh telur pun suka tingkau. Kuih kau tak jadi, jangan salahkan kita ya. Ini kalau hari raya ini kita sebut begitu ya. Jemput ke depan Tuan Imam. Jemput ke depan.
Nak tuan-tuannya, kalau dalam majlis-majlis ada orang tua-tua, ada imam-imam, ustaz-ustaz, kena kedepankan. Aib majlis kalau orang tua-tua dicudurkan belakang. Kan Habib Omar bin Hafiz baru balik kan di Kuala Lumpur. Kalau tempat dia majlis, mesti dia aturkan dulu. Secara otomatik murid-muridnya sudah tahu orang-orang tua-tua dudukkan hadapan. Orang tua-tua dudukkan hadapan. Baik, kita katakan tadi maka hidupkan 10 malam pertama bulan Zulhijjah itu macam kita hidupkan 10 malam terakhir. Siangnya puasa, malamnya qiyam, ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah wirid zikir yang disusun tu, apa la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayami wasyuhur, baca tu begitu ya. Dan 9 hari bulan Zulhijjah tu ada hari tasyabbuh, boleh juga diamalkan. Senang-senang nanti kita boleh sebutkan macam mana ya. Kita kalau di Hadramaut ada bikin lepas asar 9 Zulhijjah kumpul di tengah padang sebagaimana dilakukan oleh orang-orang di Arafah. Keluar doa munajat. Mereka 9 Zulhijjah, kita pun 9 Zulhijjah. Mereka keluar dari lapang, kita pun keluar dari lapang. Mereka berdoa, kita pun berdoa. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha bi qaumin fa innahu minhum. Siapa menyerupai satu kaum, dia sebahagian daripadanya. Jadi kita contohi mereka. Kita tak dapat, kita contohi mereka. Bikin di lapang masjid, di situ doalah apa yang nak doa, tak ada doa tertentu. Bacalah apa yang tertentu, ceramah sedikit, nasihatkan sedikit tentang korban, berzikirlah apa yang patutlah, bacalah ratiblah, bacalah apa yang patut isi antara asar sampai maghrib. Bang maghrib buka bersama, takbir, kemudian pulanglah. Begitu tuan-tuan sekalian dia. Itu aktiviti kita sebagai sepanjang 9 hari bulan pada 9 hari bulan Zulhijjah ya. Jadi kita ni orang Islam senantiasa dalam satu event. Alhamdulillah, kita sambung kitab penawar bagi hati kita. Sebagaimana kita katakan, kitab-kitab ni kita tak baca line by line, kita tak baca baris demi baris ya. Jadi kita syarah tapi berdasarkan kitab ini ya. Dan kita belajar ilmu tasawuf ini satu fardu ain ya. Fardu ain, perkara wajib kita ketahui. Belajar 7 anggota, belajar mata. Dah pakai mata 40 tahun, 50 tahun tak pernah belajar undang-undang mata. Allah beraninya, macam mana nak ngadap Allah Ta'ala. Dah pakai telinga sampai 60 tahun, 70 tahun tak pernah belajar undang-undang telinga. Kita rasa kita dah pergi haji, kita rasa jemaah, kita rasa macam kita baik, kita tak curi duit orang. Tapi hari-hari telinga kita buat dosa, hari-hari mata kita buat dosa. Sebab itulah syaitan tu tak gesa kita pergi merompak. Syaitan tak gesa kita pergi night club. Pasal apa? Hari-hari dah cukup sebagai yuran. Dibagai yuran keahlian dia dengan dosa yang sedikit-sedikit itu dah cukup. Sedikit-sedikit tapi dosa kecil kalau ditekunkan jadi dosa besar. Jadi dosa besar tanpa kita sedar, kita buat dosa hari-hari. Dosa mata, dosa telinga, dosa yang masih sesuai dilakukan untuk orang-orang ahli masjid sekalipun. Kalau pergi kelab malam segan kan. Lagi kelab malam sekarang mahal tau. Kali masuk berapa bayar Nasib baik tak ada yang jawab. Ada yang jawab siap. Allah ya. Jadi ini dosa yang masih sesuai untuk orang-orang dah jadi ahli masjid. Boleh mengumpat, boleh apa semua tu ya. Kita tak belajar macam mana tuan-tuan sekalian ya. Nanti kita akan sampai pada bab hati lagi. Imam Ghazali bilang kita yang disuruh zahir, sembahyang, zakat, puasa wajib kita pelajari. Haji kita pelajari. Yang disuruh batin, ikhlas, redha, tawakal. Yang diorang tak tahu pun apa makna redha. Yang diorang tak tahu pun apa makna sabar. Yang aku ni dah sabar ke belum sabar? Dia tak tahu. Yang ditegah zahir, judi, arak, zina. Yang ditegah batin, ujub, riak, takabur. Kita tak tahu pun apa itu hakikat riak, apa itu hakikat ujub. Allah ya. Wajib kita pelajari. Dan semua dalilnya semua daripada Quran dan hadis. Sama-sama wajibnya. Tetapi benda zahir kita pelajari, benda-benda rohani ini kita tak pelajari langsung. Sedangkan pelajaran kerohanian itu dipandang oleh Allah Ta'ala, penilaian terhadap diri kita bergantung kepada rohani kita ya. Jadi sampai kita pada fasal yang kedua pada menyatakan telinga ya. Bab yang kedua pada menyatakan sangat luba atas, bukan ini ya. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Kita baca sikit ya. Ketahui olehmu bahawasanya, muka surat 8 bagi tuan-tuan yang ada kitab. Kita baca sepintas lalu kemudian kita syarahkan. Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang berbangsa dunia.
dan beberapa faedah berbangsa akhirat. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang didengar dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar, dan setengah daripada segala faedahnya yang berbangsa akhirat itu mendengari ia akan dikau akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala ilmu yang memberi manfaat. Dan kerana banyak ini segala faedah adalah pendengaran itu lebih afdal daripada penglihatan, kerana kebanyakan faedah penglihatan itu berbangsa dunia dan kebanyakan faedah pendengaran itu berbangsa akhirat. Dan kerana ini mendapat engkau akan orang yang buta lebih sempurna daripada orang yang tuli. Betul ya. Jadi setiap anggota kita ada kegunaan dan ada penyalahgunaan, ada usage and misuse. Ya, jadi bukan suka-suka Allah Ta'ala apa berikan kita boleh pakai. Ada kegunaannya. Kita tak gunakan pada kegunaannya, kita dah tidak mensyukuri. Apatah lagi kalau kita menyalahgunakannya. Negeri kita ada akta penyalahgunaan dadah kan. Siapa menyalahgunakan dadah masuk jail, masuk pusat tahanan. Kalau ada akta penyalahgunaan telinga, kita semua masuk jail agaknya. Penyalahgunaan telinga. Jadi telinga ada kegunaan, ada penyalahgunaan. Kegunaan telinga ada keduniaan, ada keakhiratan. Keduniaan bersedap-sedap dengan yang didengar. Boleh dengar bunyi burung, boleh dengar desiran angin, boleh dengar suara anak kita bergurau-gurau ketawa, menyedapkan hati dan membuat kita faham. Buat kita faham. Kita pergi pasar, tanya, ikan sekilo berapa? Dia cakap, kita tak dengar. Boleh faham tak? Kan susah. Yang dia cakap sekilo RM3. Kita dengar tak? Faham tak? Faham. Jadi boleh tindak, boleh apa semua tu. Subhanallah. Allah Ta'ala berikan kita telinga ya. Itu untuk perkara-perkara dunia. Untuk akhirat, kegunaan telinga kita ialah apa? Mendengar Quran, mendengar kuliah. Pada malam ini tuan-tuan sekalian semua sedang menggunakan telinga pada kegunaannya. Mendengar ceramah, mendengar kuliah, mendengar nasihat, membaca kitab, itu kegunaan. Sekarang kita tengok sehari semalam Allah beri kita 24 jam, berapa kali, berapa minit kita gunakan. Jangan kita sangka kita ni dah baik, jangan sangka kita ni dah aman. Kalau kita nak tahu hisap kita, hari-hari kita boleh gunakan kitab ni sebagai checklist. Satu hari 24 jam Allah berikan kita mata, berapa minit kita pakai untuk pandang Quran, berapa minit kita pandang wajah orang alim, berapa minit kita pandang kitab, berapa jam kita pandang untuk televisyen dan lainnya. Telinga kita Allah kasih kita 24 jam satu hari tak kurang. Berapa banyak kita gunakan untuk kuliah, berapa banyak kita gunakan untuk dengar bacaan Quran, berapa banyak kita dengar muzik dan semuanya tu. Allah ya. Jadi pendengaran lebih afdal daripada penglihatan. Penglihatan buka saja dah nampak dunia. Dalam masjid pun boleh nampak macam-macam keduniaan. Dalam masjid pun. Tetapi kalau nak cari ibadat, kena cari. Kalau nak ibadat, kena cari. Kena buka kitab, kena pandang. Tapi pendengaran tidak pulanya. Pendengaran sebab itu tak ada penutupnya. Pendengaran kalau nak dunia, kena cari. Kena buka radio. Kena dengar suara. Baru boleh dengar. Kalau tidak, tak ada apa-apa sekarang kalau kita tak cakap. Ada dengar apa-apa tak? Tak ada apa-apa. Maka tidak, sebab itu orang yang pekak dengan orang yang buta, orang yang tuli, orang yang buta lebih sempurna. Dia tak nampak dunia tapi dia boleh dengar nasihat. Orang yang pekak dia tak boleh dengar nasihat tapi dia boleh nampak dunia. Jadi orang yang pekak dia boleh nampak dunia, dia tak boleh dengar nasihat, dia tak boleh dengar ini tak boleh, ini boleh, ini bagus, ini tak bagus ya. Jadi kalau nak pilih mana? Nak pilih pekak ke nak pilih buta? Tak maulah, dua-dua tak mau. Cuma begitu ya. Jadi itu pendengaran kita. Baik, yang berikutnya kita bilang, maka pendengaran ini tuan-tuan sekalian, penyalahgunaannya ialah apabila kita menggunakannya pada perkara-perkara dilarang oleh Allah Ta'ala. Di antara perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala kita mendengar dengan telinga kita, nombor satu ialah suara orang-orang yang bukan mahram kita. Walau apa sekalipun tahu. Suara bukan aurat. Suara orang perempuan bukan aurat. Yang orang selalu dengarkan suara aurat. Suara bukan aurat. Kenapa? Sahabat Nabi banyak bertanya kepada isteri-isteri Nabi. Tapi di balik tabir, kan dengar suara. Suara bukan aurat. Cuma kalau membangkitkan fitnah menjadi haram. Membangkitkan fitnah. Jadi kalau dengar suara perempuan, apalagi berbual-bual semua, dengar live suara dia betul, dah tak elok. Mendengar daripada suara yang dah dirakam, radio ke apa ke begitu, dah bukan suara asli. Pun ada ceritanya juga, tak sama dosanya dengan suara live, tetapi tetap namanya mendengar rakaman suara wanita juga.
Jadi kita tak boleh dengan orang perempuan, tak ada semena-mena bual tanya khabar semua, tak boleh ya. Kita berniaga di pasar semua tanya apa khabar Kak Jah, macam mana, baik semua, menantu baik, tak ada kena-mengena. Kita dengar sama dia semua tu, dengar suara dia semua, tak boleh. Tanya-tanya khabar semua, orang perempuan tanya khabar semua, tak boleh, tak boleh ya. Dengan orang perempuan tak bertanya-tanya khabar, tak ada kena-mengena dengan kita ya. Jadi yang bukan mahram kita tak boleh pandang, tak boleh dengar. Tak dengar, kecuali yang penting, yang tidak ada, yang tak boleh tidak, maka bolehlah dengan suara dia. Sebagai kita kata tadi, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada isteri-isteri Nabi, nak tanya hukum semua tu, perkara yang tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan fitnah. Kalau kita perlu cakap dengan perempuan sekalipun, sebagaimana kita tak boleh dengar suara mereka, mereka pun tak boleh dengar suara kita. Maka kalau cakap dengan perempuan, kalau ada perlu cakap dengan mereka, nada suara tu kena jaga. Jangan kau lunak-lunakkan sangat. Cik Nap, boleh saya tanya apa khabar? Tak payah. Cik Nap, boleh saya tanya, saya nak tempah nasi lemak 20 bungkus. Sudah, tak payah nak berlunak-lunak. Cik Napnya pun jawab, kena jawab, boleh, 1 bungkus RM2 umpamanya. Simple, tak pandai lah kita nak gayakan, kita pun tak tahu ya. Tak boleh dilunak-lunakkan suaranya ya. Business matter saja ya, tidak boleh begitu antara kita laki-laki dengan perempuan. Suara dah kena jaga. Begitu juga tidak boleh mendengar di samping perempuan, tak boleh juga mendengar suara laki-laki. Bagi sekarang ni kena cakap tegak-tegak tau, zamannya dah sampai. Sebab orang bukan hanya pikat kepada perempuan, yang orang perempuan dia boleh tak terpikat. Tak boleh, dia boleh tak terpikat, dia boleh terpikat pada laki-laki. Bagi orang yang tabiat tak sejahtera begini, dengar suara laki-laki haram. Dengar suara laki-laki haram. Baik. Adakah kita tak pasal-pasal mendengar suara perempuan? Tak adalah Ustaz. Tak ada. Pik Abuang tu kan perempuan. Apa lagi? Siapa lagi yang baru-baru kita tak kenal lah, yang lama-lama kita kenal. Pik Abuang, Farizan, semua tu kan perempuan. Kenal Pik Abuang? Tahu yang muda-muda kenal? Tak kenal. Itu penyanyi-penyanyi semua dulu ya. Tak boleh kita dengar. Senang cakap Saloma lah. Kan perempuan, boleh kita dengar suara perempuan tu. Suara perempuan tak bagus ya, tak bagus kita dengar, tak boleh. Itu masuk hisab. Yang kita ingat tak ada apa-apa cerita ya. Perempuan dia tak boleh dengar segala Mak Jais, segala SM Salim, semua tu kan laki-laki. Piramli, semua tu kan laki-laki. Kau dengar suaranya itu semua tu. Pada kita macam tak ada apa-apa salah saja ya. Tak ada salah. Semua tu masuk hisab ya, masuk hisab. Baik ya, jadi tak boleh dengar suara yang tak patut kita dengar. Satu tak boleh lagi dengar alat-alat muzik yang diharamkan. Alat-alat muzik yang diharamkan. Lagu-lagu semuanya asalnya harus. Segala lagu hukumnya harus. Menjadi halal haramnya tengok siapa yang mendidangkannya. Kita laki-laki hanya boleh dengar suara biduan. Biduanita tak boleh dengar. Setengah laki-laki boleh dengar suara biduan yang dia tidak minat. Kalau dia minat, tak minat macam mana dia nak dengar? Setakat minat suara, bukan minat orangnya. Begitu ya. Jadi suara nombor 1, biduan ataupun biduanita. Bagi laki-laki, bagi perempuan. Allah, bulan-bulan puasa, sambil masak, sambil dengar lagu biduan, lagu apa, semua dengar macam tak ada pantang, berdosa, baik tobat minta ampun pada Allah Ta'ala ya. Baik, satu suara biduan ataupun biduanita. Nombor 2, alat muzik yang mengiringi. Alat muzik terbagi kepada 3. Percussion, gendang-gendangan, wind instrument, tiupan, string, petian, tali ya. Tidak semua boleh, tidak semua tidak boleh. Tidak semua tidak boleh. Gendang-gendang kebanyakannya boleh. Yang tak boleh, di antara yang tak boleh gendang-gendang ialah pambo, gendang besar. Kalau dulu ada orang majlis ada joget lambak, itu tukang panggil orang. Itu gendang maksiat tu namanya. Di antaranya lagi darbukah, gendang yang ramping. Ada hadisnya tu. Ada hadisnya. Buka kitab Ihya Ulumuddin, bukan kita suka-suka cakap. Jangan dia cakap orang tak terima. Banyak orang nasyid pakai tu tau. Gendang Arab tu yang ramping tu, dia kepit, dipukul. Itu syiar orang fasik tu. Na'udzubillah ya. Jangan. Lagi apa lagi? String. Yang boleh gitar. Gitar tong biasa boleh. Gambus tak boleh. Terlampau sedap bunyinya. Piano. Piano tu string. Biola. Okeylah. Senang cakap rujuklah fatwa alim-alim ulama, senang cakap ya. Baik, tiup-tiupan tak semua boleh, tak semua tak boleh. Flute, clarinet, trumpet semua tak boleh. Yang boleh seruling yang tak kisah mata 5, mata 3, mata 7, tapi yang tiup dari sini.
Tiup dari tepi tu namanya float. Tak boleh. Begitu ya. Jadi tengok, rujuklah, senang jadi cakap secara kasar saja. Rujuk fatwa alim-alim ulama mana boleh, sebab macam mana pun masuk dalam rekod kita tau. Kalau orang sakit, ada sakit gaut, dia boleh tengok ini makan kena tidak, ini makan asid naik ke tidak. Sebab kalau tidak, macam mana pun badan dia yang dapat mudarat. Ini dosa macam mana pun kita tak ada ambil berat, tak ambil tanya, macam mana pun dah ada rekod oleh malaikat. Berjela rekod kita nanti yaumil akhir kalau kita tak jaga-jaga ya. Kena rujuk. Di sini kita sebutkan sekitar selalu. Yang ketiga, sini katanya. Sini katanya. Kalau sini katanya, mari kita sembahyang, boleh. Sini katanya yang harus seperti biasa, mari duduk tengok burung, semua okey. Mari angkat baldi umpamanya lah, itu semua tu harus ya. Ada tak sini kata mari angkat baldi? Tak pernah aku dengar. Umpamanya, ku rindu padamu, wajahmu ku terbayang ketika kita duduk di taman, itu semua tu adalah menjurus kepada perzinaan. Begitu ya. Itu bahasa Melayu kita. Apatah lagi orang yang suka dengan bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa Hindustan, bahasa apa semua. Kalau sampai tersebut lagu kita saja, tak semua sini kata boleh. Oh Tuhanku, kau cabutlah nyawaku. Kan ada kan? Makruh doa minta mati. Makin kau jauh, makin hatiku bertambah risau, dengar jeritan batinku. Kalau betul kita ada kematian pasangan kita, kita nyanyi lagi tu dengan mendayu-dayu, dosa meratap mayat. Ayah dan ibu lama dah pergi menyahut seruan ilahi, tinggal hamba seorang diri, ratapan di Adil Fitri. Kalau betul mak bapak kita dah meninggal, kita nyanyi lagu itu, kita mendayu-dayu, berlinang air mata kita, kira meratap mayat. Meratap mayat. Mau hati-hati tuan-tuan sekalian, mau hati-hati semua tu, mau hati-hati semuanya begitu, perkataan-perkataan begitu dalam bahasa Melayu. Dulu ada satu lagu kena ban, tapi sekarang dah tak kena ban lagi. Apa pasal? Dah tak ada orang nyanyi pun. Lagu asli apa, Jalak Linting, pukul gendang kulit biawak, sedikit tidak berdentum lagi, kemana badan dak ku bawa, sedikit tidak beruntung lagi. Satu jam pernah kena ban tahun 70-an. Pasal ini lagu bawa orang kecewa bunuh diri. Sampai begitu. Sampai begitu. Ulama dulu punya prihatin ya, sampai sini kata lagu pun mereka kasih hukum tau. Sekarang dia tak payah band, pasal dah tak ada orang nyanyi lagi pun. Lagu-lagu lama begitu ya. Begitu. Jadi semua sampai begitu ulama-ulama berhati. Jadi seni kata. Banyak kau dengar, banyak masuk hisap. Pendengaran jatuh ke dalam hati kita lebih lama berbanding dengan makanan masuk dalam perut kita. Bagaimana makanan kita tak boleh selagi selagan kita makan, mentang-mentang kita suka pedas, mentang-mentang kita suka itu dan ini, tak boleh. Darah naik tinggi, tak boleh. Asid naik tinggi, tak boleh. Gula naik tinggi, tak boleh. Jadi mulas. Begitulah pendengaran. Kalau benda yang baik kita dengar sampai ke tua, benda yang buruk pun kita dengar sampai ke tua. Saya mau tanya tadi, tuan-tuan ambil sembahyang, cuci berapa kali muka? 3 kali kan? Apa? Tangan atas siku ke bawah siku? Atas siku kan. Ada tak tuan-tuan yang ambil sembahyang tadi ada ustaz kat sebelah? Atas siku. Tak ada kan? Apa pasal kita buat? Pasal masih kecil kita pernah dengar mak guru kita kata cuci wuduk sampai sini, sampai sekarang masih buat. Pasal kita dengar benda baik melekat sampai ke tua. Melekat sampai ke tua. Tak payah orang ajar. Hari-hari kita buat benda baik sampai ke tua kita buat. Itu contohnya. Begitu juga benda-benda buruk. Begitu juga benda-benda buruk masuk dalam telinga kita melekat sampai ke tua. Sampai ke tua. Orang yang biasa mendengar orang mengumpat orang, orang yang biasa mendengar orang ketawakan orang, mencaci orang, dia biasa dengar. Jadi tabiat dia sampai ke tua. Pantang nampak apa benda semua disebut belaka. Pantang nampak apa benda semuanya dikutuk belaka. Allah, semua tu sampai ke tua. Sebab itu jangan kita dengar benda-benda selagi-selagan kita masukkan dalam telinga kita ya. Baik. Dengar lain, ambil dengar lain. Hear and listen. Itu bezanya ya. Bulan-bulan puasa ke apa begitu, kita tak nak dengar lagu, tapi kita pergi pasar raya, kan ada kumandangkan lagu kan. Kita kena latih diri kita seberapa daya jangan kita mendengar lagu-lagu, tetapi kalau kita pergi kat tempat yang ada dikumandangkan lagu-lagu, kita kena latih diri kita dengar tak seronok dan kita benci. Boleh ke? Boleh. Contohnya kita dengar lagu Cina, kita dengar lagu Keling, kita minat tak? Kan tak minat. Dia buka lah pada dia itu, sedap lah dia suka, dia dengar goyang-goyang kepala. Kau dengar, suka. Aku tak suka. Pada aku bingit. Betul tak? Kita kena latih apa yang kita biasa dengar seronok, kita pandang. Kenapa boleh tak sedap? Pantun dia sedap, penyanyi minat kita, lagu dia pulaknya memang lagu favourite kita. Pasal Tuhan bilang tak boleh dengar.
Terus jadi tak sedap bagi diri kita. Kat rumah aku memang dah tak buka lagi. Hati-hati naik kereta saja begitu. Yang radio dia tak mati pun tau. Aircon dia tahu mati. Lampu dia tahu mati. Radio tak mati. Begitu on engine, tap, terus bunyi dia punya suara dia. Tak bagus sekali ya. Allah, drive pakai songkok, dah ambil wuduk, nak pergi masjid sembahyang Jumaat, beriring lagu. Astaghfirullahalazim. Ini cerita siapa? Cerita kita. Jangan buat lagi tuan-tuan sekalian. Be selective of what we listen. Pilih apa yang kita boleh dengar, apa yang kita tak boleh dengar. Banyak cakap bukan-bukan bikin hati menjadi banyak pandang yang haram, buat ibadat tidak sedap. Banyak dengar yang bukan-bukan, buat hati jadi was-was. Was-was tu apa? Oh, kalau dah ambil wuduk cuci sampai 5 kali. Kalau dah cuci toilet sampai 10-12 kali. Itu saja. Itu was-was dalam fiqh lah, dalam bab taharah. Na'udzubillah, takut was-was dalam bab akidah. Tiba-tiba kau terfikir, Tuhan ada ke tidak ya? Na'udzubillah. Kalau benda tu datang ketika sakaratul maut macam mana? Na'udzubillah ya. Was-was, orang hadir kuliah, kawan-kawan jiran-jiran semua hadir. Kita dah ingat hadir, dia was-waskan syaitan. Jangan-jangan ajaran sesat tak? Kau tak tahu menaung, kau bilang ajaran sesat. Siapa yang mengajar tu? Entah majlis bukan bab apa, entah bukan. Was-was, orang yang datang semua dapat pahala, kita seorang tak datang dan kita lebih baik pada kawan-kawan kita. Allah, tak ke tu was-was tu namanya? Kalau was-was dalam surah itu tu bahaya. Pasal telinga suka mendengar perkara yang bukan-bukan. Di antara perkara yang haram lagi kita dengar, mengumpat. Orang mengumpat orang, kita tak boleh dengar. Orang mengumpat orang kata-kata orang, kita tak boleh dengar. Kalau kita duduk dalam majlis orang mengumpat orang, apa kita nak bikin? Kita dengar orang mengumpat fulan. Aku tak campur, aku dengar saja. Tak boleh. Aku dengar fulan kalau dah umpat kawan dia, aku angkat kaki jalan. Kita tahu tak, orang kalau mengumpat saudara kita seperti serigala makan dia tu. Sebab orang kalau makan mengumpat saudara, macam dia makan daging saudaranya yang telah mati. Kalau kita nampak anjing ke serigala gigit kawan kita, aku tak campur, aku tengok aja. Boleh? Tak boleh. Anjing gigit kawan kita, aku tak campur, aku angkat kaki, aku jalan. Kau kena stopkan itu anjing. Kau halaukan dia, kau halangkan dia. Kemudian kau obati luka saudaramu. Jadi kalau kita duduk dalam majlis orang yang mengumpat, kita kena stop. Janganlah Cik Samad, ini kawan kita juga, tak baiklah kita umpat dia, kita cerita lain dah. Kena stop. Dan kemudian kalau parah dia punya umpat dia, kita kena cure, obatkan saudara kita. Kita ni pandai caca dia, kutuk dia. Awak tahu tak, lampu masjid ni dia yang sponsor ni. Awak tahu tak, dia kalau datang masjid, kita belum sampai dia dah datang. Umpamanya lah, kita pandai umpat dia begini-begini, kita sebutkan good points dia sebagai pengubat luka dia. Begitu ya. Jadi perkara-perkara yang kita dengar, kena hati-hati. Tidak boleh selagi-selagan kita dengar perkara-perkara itu semua. Di antara perkara yang bagus kita dengar ialah apa? Dengar suara ibu. Dengar suara ibu. Dan di antara perkara yang digalakkan dalam agama kita mendengar ialah mendengar tu nasyid-nasyid dan gasidah-gasidah. Beriring, apalagi kalau dengan alat-alat pukul yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syariat kita, itu semua tu harus. Bahkan Imam Ghazali ada sebut tentang perkara ini, kadang-kala ini nasyid-nasyid dan gasidah lebih menyentuh hati lebih daripada Al-Quran. Ini setengah orang yang suka membid'ahkan, mengatakan ini apa ini Imam Ghazali, dia mengatakan nasyid lebih utama pada Al-Quran. Bukan, kau kena faham konsepnya. Quran memang tak boleh tidak kalamullah. Quran memang pahalanya besar. Tetapi Quran itu ada syaratnya. Nak sentuhnya aja kena wuduk. Quran tu ada syaratnya. Baca kena tadabbur. Quran tu ada syaratnya. Tajwidnya tak boleh salah, tak boleh lari sebutannya. Betul tak? Tak semua orang sanggup. Paling-paling banyak dia sanggup pun satu hari 1 juz, 2 juz sajalah. Dan banyak waktu lain lagi. Apa nak diisi? Itulah ketika itu zikir-zikir ini masuk ambil bahagian. Jadi kita dengar dia baca apa, kad kafani ilmu rabbi, kita ingatkan lagi apa, ya nabi salam alaika. Kita ingat, kita mendengar dindang-dindang, tetapi sedangkan kita dengar itu adalah zikrullah. Kalau kita kuat baca, kita dapat pahala berzikir. Tak dapat dengar pun telinga kita sedang mendengar zikrullah. Itu kepentingannya, dapat menyentuh hati. Kata Imam Al-Ghazali, perkara-perkara begitu. Itu semua perkara-perkara berhubung kait dalam apa,
dengan telinga tuan-tuan sekalian ya. Begitu dengan telinga. Jadi kita jangan dengar perkara-perkara yang tidak ya, meresap dalam hati, menimbulkan fitnah kita ya. Jadi tak boleh suka-suka ya. Kat rumah kaum ibu sambil masak, oh akak dari pagi sampai petang bertemankan radio. Astagfirullah. Bukan itu suasana orang muslimah mukminah dalam rumahnya. Bukalah baca Yasin, bukalah apa saja yang patut. Zikir pada Allah Ta'ala. Zikir pada Allah Ta'ala. Sambil menumis, sambil siang ikan, sambil lipat baju, sambil apa semua. Sambil zikir. Jangan jadikan budaya radio berkumandang tu adalah, minta maaf kalau orang kerja radio ya. Tapi kita kena cakapkanlah. Nanti masuk dalam hisab kita ya. Dia nak kerja radio, tak kerja radio tu suka hati dia. Kita jangan jaga. Kita jaga hanya diri kita, telinga kita. Aku tak sentuh orang di pahaman radio ke apa semua tu. Kau jawab sendirilah pekerjaanmu. Yang aku sebutlah telinga kita sendiri yang kita akan menghisapnya. Kita telinga kita sendiri yang kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jangan menjadikan budaya naik kereta saja buka radio. Senantiasa berbual-bual, bersimbang-simbang, semua tu tak bagus ya. Bersimbang-simbang, berbual-bual, semua tu tak bagus ya, mengurangkan pahala kita. Baik. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala? Inna sam'a wal basara wal fuada kulla ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahawasanya pendengaran itu dan penglihatan itu dan hati itu sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Akan ditanya. Jadi bukan kita dengki sangat awak dengar radio, bukan kita tak suka sangat ya, tak suka sangat, tetapi ini akan ditanya oleh Allah Taala setiap satu. Dan kalau kita menyalahgunakan mata kita bincang kemarin, kita punya cas dia, sebab itu orang boleh dah jadi dosa bergunung, pahala pun boleh bergunung. Kita 3 minit kita pandang yang haram, kita dah menyalahgunakan mata. Kita menyalahgunakan cahaya, menyalahkan guna. Begitu juga radio. Kita dengar satu lagu, bidan wanita nyanyikan lagu berkemandangan. Kita dengar 3 minit satu lagu, lebih kurang 3 minit ya. 3 minit menyalahgunakan telinga, menyalahgunakan urat telinga, menyalahgunakan gegendang telinga. Orang kalau pakai tak boleh dengar tau. Kau boleh dengar, dan setiap urat, setiap pendengaran itu kau pakai untuk benda dilarang oleh Allah, punya tak bersyukur. Menyalahgunakan sound wave, membawa kita dengar tu sound wave kita. Allah berbagai-bagai. Termasuklah 3 minit kau dengar suara bidan wanita. Dah masuklah 3 minit agak-agak dia nyanyi tu. Dia nyanyilah satu lagu. Agak-agak pakai berapa alat muzik agaknya? Kompang, rebana. Ada. Satu orkes punya hisap masuk dalam rekod kita. Kata peranjat, apa ni, apa pasal banyak ni, apa pasal ni ada saksofon ni, ada piano. Kau dengar, kau tu memang tak pandai main, tapi kau dengar 3 minit satu orkes punya recording semua masuk dalam catatanmu. Jawab, siap jawab. Siap jawab. Kemudian kau dengar sini katanya, mari berdansa, mari menari, ku tatap wajahmu, ku rindu padamu, oh kekasihku. Astaghfirullahalazim. Kalau kita nak nyanyi sini kata gitu boleh, dengan syarat kau nyanyi kau niatkan untuk isteri. Ingatkan isteri awak namanya apa, Jah. Kau nyanyi semua kau bayangkan muka Jah. Boleh. Bagi yang ada isteri lah, bagi begitu. Kalau tidak, tak boleh. Kau kira itu semua tu adalah menjurus kepada perzinaan semuanya, begitu ya. Mau tak mau masuk hisab. Dengar 3 minit saja penyalahgunaan telinga kanan dan kiri. Kalau ia pun kau sumbat sebelah, jadi sebelah saja kena hisap. Tak sedap pula kita dengar. Ya tidak. Jadi penyalahgunaan telinga kanan dan kiri, gegendang telinga, uratnya, sound wave yang membawakannya, semuanya itu termasuk segala alat muziknya termasuk. Satu lagi kita nak sentuh tentang ini, tuan-tuan sekalian. Isyak jam berapa ya? Kita 8 tepat. Timbang syak kita berhenti bang sekejap, nanti kita sambung lagi sikit. Boleh tuan imam ya? Satu lagi tentang bab tentang radio ini semua, kita mau kena hati-hati. Kalau kita bawa kereta, khususnya yang muda-muda, ashabul khidmah, khidmat bawa habib-habib, khidmat bawa kiai-kiai, tuan-tuan guru, ini kita sebut sekali lah. Jangan buka radio. Ini orang tak dengar radio, masuk kereta kita kau bukakan radio, tak bagus. Jangan bukakan radio, dan jangan bukakan kaset Quran. Kenapa? Kalau Quran berkumandang tak boleh cakap. Dia nak tanya apa khabar, kau baik semua, anak-anak baik. Kalau Quran dah, dia dah tak boleh berbual, kena dengar.
Baik tu orang buka kedai yang ada pagi-pagi buka kedai, buka Quran kumandang, sila-sila bual, ini masuk customer bual tawar lawan Quran kumandang, orang tak umpamakan Quran. Jangan, tak bagus. Kalau naik kereta dengan tuan-tuan guru bawa semua, padam radio sudah. Padam radio sudah, masuk aja dengan radio. Habib Salim Syatiri dibawa dengan radio, apa Allah. Habib tu masih baik dia tak faham bahasanya ya. Jadi dengarkan dia tak pernah dengar radio punya orang naik kereta kita dengar lagu. Buka radio lagu-lagu semua kandang, tak bagus ya. Apa? Jangan buka Al-Quran. Kalau awak buka Al-Quan bermakna awak tak kasih dia cakap. Dan orang-orang ini jaga disiplin. Dan dia betul-betul tak nak cakap. Pasal apa? Tengah ada Quran. Maka dia diam, dia senyap. Matikan, bual-bual apa yang patut. Bual-bual apa yang patut ya. Tak semestinya dah menjadi kebiasaan, tak boleh dengar kosong. Mesti nak ada kumandang, nak ada kumandang. Tak bagus. Nasyid pun tak semua sekarang okey tahu. Kadang ada nasyid perempuan lagi nyanyikan sekarang. Nasyid pun dengan alat muzik macam-macam sekarang kan. Allah, semua tu ya. Hati-hati semuanya tu. Kita tak nak menghukumlah ini dosa. Pokoknya setiap yang kau dengar semuanya masuk sama ada kanan ataupun kiri. Setiap yang kita dengar masuk sama ada kanan ataupun kiri. Jadi pastikan yang kita dengar semua masuk yang kanan. Kalau tidak, jangan baik, jangan. Nanti masuk dalam yang kiri, susah kita tak menjawab yaumil akhir. Dah waktu azan ya. Jemput azan. Sarawak dengan Semenanjung waktu sama kan? Kalau kita pukul 8 sana pun 8 kan? Waktu sembahyang lain lah. Waktu jam sama kan? Waktu jam sama.
Baik. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Nabi pernah ditanya apa benda paling banyak masukkan dalam orang dalam api neraka. Nabi mengatakan dua yang berlubang, mulut dan alat kelamin. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku dapat masuk syurga. Nabi mengatakan, kau jamin yang di antara dua rahang dan di antara dua kelengkang, aku jamin kau dapat masuk syurga dengan senang. Antara dua rahang tu lidah ya, lidah yang paling banyak masukkan orang dalam api neraka, dan lidah membuatkan orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki masuk neraka. Dan salah satunya orang perempuan, dia kalau nampak apa disebut, nampak apa semua disebut, apa pun disebut. Pergi rumah orang dia tengok, sebut. Makan kuih orang, sebut. Jalan apa suka sebut, semuanya begitu ya. Jadi sebut tak bagus. Lidah Allah Ta'ala jadikan kita untuk kegunaan dunia, untuk kegunaan akhirat. Untuk kegunaan dunia, ijab kabul, jual beli, saya jual, saya beli. Lidah untuk kegunaan dunia, apa khabar, baik, semua sihat, semua tu tanya orang, semua tu lidah. Lidah untuk kegunaan dunia, untuk kegunaan dunia, tanya sama orang, nak masak ini resepi berapa banyak, sukatan gitu dan gini. Lidah untuk kegunaan dunia, ada ada nak pergi tempat sekian, jalan macam mana arahnya umpamanya. Itu semua perkara-perkara dunia. Dengan lidah kita boleh sampaikan hajat kita semua tu. Lidah untuk kegunaan akhirat, baca Quran, baca hadis, tegur sapa dengan orang-orang alim, ya, tegur sapa, mengajar, bertanya tentang perkara-perkara yang bermanfaat. Itu semua tu adalah kegunaan lidah ya. Dan mensyukuri nikmat lidah, memeliharanya daripada perkara-perkara yang tidak ada manfaat cakapnya. Di antara perkara, dan kemudian memelihara daripada perkara-perkara yang dosa. Perkara-perkara yang tak manfaat tu apa? Kalau dia dicakapkan, tidak mendatangkan extra knowledge bagi yang bercakap dan bagi yang mendengar. Contoh, kalau saya tanya, malam ni ada ceramah pukul berapa? Itu ada manfaat tak? Ada manfaat bagi kita. Dia menjawab, ada manfaat tak? Ada manfaat. Bolehlah tanya. Tadi saya nampak tupai panjat pokok. Ada manfaat tak? Kalau aku tak cakap, dia jadi bodoh tak? Kalau dia dengar cerita tu, dia jadi pandai tak? Tak ada kan? Itu semua benda yang sia-sia. Dan itulah yang paling banyak orang bualkan. Orang Melayu bilang bual-bual kosong. Dia tak kosong, dia menambahkan bual-bual isikan catatan kita. Sekeping kita cakap, sepotong kita cakap, kalau baik menjadi seperti emas, seperti cahaya. Kalau cakap sia-sia menjadi sekeping tanah. Hisap kita nak hisap tanah berkeping-keping. Kalau dosa jadi seperti api. Allah, semuanya tu ya. Jadi lidah guna baca Quran, guna untuk mengajar, guna untuk belajar, guna untuk nasihat, guna untuk tegur siapa, ibu kita, anak-anak kita, semuanya tu. Tu semua tu kegunaan lidah ya. Jadi perkara yang tak digunakan lidah ialah untuk cakap benda-benda yang sia-sia, yang tak datangkan manfaat, yang termasuk ulama mengatakan termasuklah segala hal ehwal tabiat orang. Oh, saya pergi Sarawak, rumahnya begini, masakannya begini. Ada perlu? Kalau kau cakap kepada orang yang memang kaji budaya ke apa, okey, tak apa. Setakat bual-bual kosong saja, tak perlu menambah hisap. Itu kan selalu jadi bual-bualan kita kan. Barang naik, barang turun harga, semua tak ada kena-mena dengan kita. Hati-hati. Ada itu, kalau tuan-tuan tahu Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, Batu Fahad tu, dia paling tak suka orang buat kira-kira. Apa-apa budgeting ke apa semua tu tak kira. Itu bukan urusan kita, dia bilang, itu urusan Tuhan. Wang kita, rezeki kita semua urusan Tuhan. Jangan kita kira-kira. Kita belanja apa yang patut, serahkan pada Tuhan. Tak kasih kita kira-kira, tak kasih kita campur urusan yang bukan urusan kita ya.
Dan antara bukan yang urusan kita ialah perkara-perkara surat khabar, perkara-perkara politik. Banyak tak ada kena-mena dengan kita. Siapa takbir, kita doakan saja dia yang baik. Siapa takbir, kita doakan dia dengan baik. Kalau ada tak betul, kita sanggup nak tegur, kita tegurlah dengan baik. Tapi bukan di sana komen, sini komen. Allah disebutkan di sini. Dan antara dosa-dosa lidah yang pertama disebutkan adalah dusta. Dosa tu apa tuan-tuan sekalian? Dusta ialah kita mengatakan sesuatu yang berlawanan daripada faktanya. Not actual. Bendanya tu tidak nyata. Sama ada berdosa ataupun tidak bergantung. Tetapi tetap disebut sebagai dosa. Disebut sebagai dosa. Dan yang berdosa ada yang besar, ada yang tak begitu besar. Dosa yang tidak berdosa kita sebutkan dahulu. Tak sengaja. Permacik Saleh yang mana ya? Itu warna hijau, rupanya dia cat warna biru. Dosa tak? Dosa. Tapi dosa tak? Tak dosa pasal tak sengaja dan tak tahu, tersilap cakap. Tapi kedanya dosa tak? Dosa. Kalau puasa, jejas pahala puasa. Jejas pahala puasa ya. Walaupun tidak dosa. Sebab tu jangan banyak cakap, takut terjatuh pada tidak fakta. Cakap itu, cakap ni, dengar apa, semua kita nak laporkan orang. Allah ya. Itu kiranya dosa juga walaupun tak dosa. Dosa yang tak dosa. Dosa yang satu lagi adalah dosa yang dosa. Kalau dosanya pulaknya nanti baru kita sebut dosa yang tak dosa yang lain penghabisan ya. Dosa yang dosanya tak sebegitu besar dan dosa yang dosanya terlebih besar. Kita tak sebut dosa kecil sebab yang nama dosa tak ada kecil. Satu dosa pun boleh buat kita masuk neraka. Jadi kita nak sebut dosa kecil. Dosa yang dosanya tak sebegitu besar dan dosa yang dosanya terlebih besar. Dosa yang tak selebih besar ialah kalau kita dosa tidak sampai menjejas orang lain, tak menjangkau orang lain, tak menyusahkan orang lain. Dosanya tak sebegitu besar walaupun cakapnya besar. Dosa yang lebih besar ialah sampai menjejas orang lain walaupun cakapnya kecil. Contoh yang besar, orang Melayu bilang dosa yang ni ialah temberang ya, temberang. Dosa yang menjejas orang tu orang boleh menipu ataupun berbohong. Baik. Dosa yang tak segitu besar seperti lawa baju, oh ini hadiah daripada raja, pembohong, padahal dia beli dekat pasar malam saja. Kan besar cakapnya tu kan. Tapi menjejas orang tak? Kan tidak menjejas orang. Walau gurau sekalipun ya, walau gurau sekalipun dosa. Walau cakap itu besar. Anak tiap-tiap minggu pergi istana, pembohong. Kau tak pernah lalu depan istana pun, besar cakapnya, tapi dosanya tak sebegitu besar. Pasal apa? Tak menyusahkan orang. Tak menyusahkan orang. Yang satu dosanya lebih besar kalau menyusahkan orang. Contoh yang selalu orang kita dalam majlis, tak tahu kat Sarawak ada ke tidak ya? Angkat talam sampai berdebar, kita terperanjat, kita tengah duduk, air panas. Rupanya setakat angkat nasi tambah aja, dia nak orang kasih laluan, air panas kan. Setakat gitu. Dosa buat orang berdebar, buat orang terperanjat. Kita adalah terperanjat, ingatkan apa rupanya setakat angkat celik cuci tangan aja ataupun setakat angkat tisu saja. Pembohong. Kau tumpang lalu pakcik, tumpang lalu sudahlah ya. Orang kalau dia sepembohong, itu pun dia nak dosa. Air panas, berdebar kita peranjat. Astagfirullah, dia pembohong, dia bohongkan aku. Allah, aku tengah makan buat berdebar. Itu dosanya besar. Dosanya besar. Kenapa? Menjangkau. Walaupun perkara kecil saja, tapi menjangkaukan orang lain jadi dosa besar. Bang, nak pergi pekan naik bas nombor berapa? Nombor 10. Padahal nombor 9. Udah orang tu mencacah cari sana sini. Dosa besar kerana menyusahkan orang lain. Itu asal menjangkau kepada orang lain tu dosanya menjadi besar. Ya. Dosa tak sayugianya. Sekali kita berdosa, malaikat lari 1 mil jauhnya kerana busuknya. Kalau malaikat dah lari jauh, siapa yang datang dekat? Syaitan. Maka syaitan pun akan suruh kita sembahyang, suruh baca Quran, betul? Kalau malaikat sudah jauh, syaitan dekat. Kalau syaitan dekat, faham-fahamlah apa akan dia bisikkan pada kita. Ya. Sekali kita dapat dosa, kita dapat laknat Allah Ta'ala tau.
tak berbaloi, walau gurau sekalipun, berdusta, gurau sekalipun, nanti kita dikutuk oleh Allah Ta'ala. Orang kita nak menceriakan suasana, orang ketawa, tapi kita dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tak berbaloi, orang selalu bohong, Allah Ta'ala cap, tak boleh cakap betul lagi. Orang dalam ceramah pun mesti ada poin-poin yang lari daripada poin yang asal. Kalau orang dah boleh nak cakap betul, orang Melayu bilang luas bendul lah dia ni, luas sangat, cakap semua nak jujur sangat, itu dia tak akan boleh bohong lagi. Allah Ta'ala cap dia sebagai yang benar. Allah Ta'ala akan cap dia sebagai orang yang benar, dia tak akan boleh bohong lagi. Lepas itu macam mana pun sekalipun dia tak akan berani bohong, dan dia tak boleh nak terbohong, tak boleh keluar daripada perkataan dia. Lepas itu ya, daripada sistem ini ya, orang ada pakai kadang-kadang pihak penyiasat, dia nak cek orang ni bohong, dia ada lie detector. Daripada itulah memang orang kalau jenis pembohong, dia sudah bohong pun graf dia tak naik. Pada dia biasa. Ini orang kau cakap kau jangan percaya. Jenis pembohong punya orang. Yang ada orang memang tak jenis pembohong, dia bila dia suruh bohong sedikit aja, berdebornya naik dia punya graf dia. Ini orang cakap dia kau boleh percaya. Begitu ya. Jadi tentang bohong, jangan bohong, berdosa besar, cakap yang tidak begitu ya, dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara dosa-dosa yang diharuskan, tetapi kalau boleh dielakkan. Siang Ramadan memang ini kita akan sebut dosa, nanti akan sebut mengumpat, nanti akan sebut gurau, nanti akan sebut berbantah-bantah, semua tu maksiat lidah ya. Kita sebut dosa dulu ya. Dosa yang diharuskan dalam agama ialah seperti, bahkan yang ada wajib, seperti orang kena kejar dengan orang jahat nak tikam dia, orang lari masuk sembunyi rumah kita, mana tadi pulan, saya tak nak bohong, dia ada sembunyi kat bawah meja. Alamak, itu kau wajib bohong, dia tak ada masuk kat sini, umpamanya ya. Itu dosa yang wajib. Satu lagi dosa yang harus ialah untuk dalam peperangan. Sebab itu kita kalau janggut dah putih, kita hitamkan haram. Itu kerana bohong. Kau mengatakan kau masih muda padahal kau dah tua. Warna selain daripada hitam boleh. Ini dark brown boleh. Begitu. Kalau hitam dah kiranya bohong. Kenapa kau pura-pura kau masih muda? Itu namanya bohong ya. Tapi perangan harus. Pihak musuh tengok tentera dia berjanggut putih semua, tak semangat pun Allah, semua gitu. Harus. Jadi dalam peperangan hukumnya harus. Macam sejarah Melaka nak perang dengan Siam, Melaka ada meriam, taklah sebanyak sangat, maka didirikan meriam dia. Selang-selinya ditawarkan orang kulit gelap, dia suruh tongging, belakangnya dibikinkan bulat, dilukiskan kat punggung dia tu. Jadi meriam berdentung, nampak cahaya nampak, berderitnya meriam Melaka padahal orang kena tongging. Semua tu itu semua bohong dalam perang. Hukumnya harus. Bohong dalam perang hukumnya harus. Itu namanya taktik peperangan ya, taktik peperangan. Di antara dosa yang harus ialah tutup maruah. Harus. Umpamanya, tapi jangan buat. Awak pergi kelab malam, kita kalau nampak saudara kita kelab malam, kita tutup mata, konon-konon kita tak nampak, tutup aib dia. Kalau tak boleh tidak sangat, tegur, tapi jangan aibkan dia. Cuba elakkan. Orang pula kepo, nampak kita, semalam saya nampak awak pergi kelab malam tau. Nak mengaku, ya memang saya pergi. Tak boleh. Mengaku dosa kita tak boleh. Kalau tak boleh tidak sampai harus, kasihlah alasan. Awak salah pandang agaknya, begitu. Semua tu kerana jaga maruah. Satu ya. Satu lagi dosa yang harus untuk mengelakkan kecederaan yang terlebih besar. Contoh orang ada 2-3 isteri, ini kena dengar betul-betul. Abang cakap betul-betul bang, mana awak lagi sayang? Saya ke isteri muda awak? Takkan saya nak bohong, dah tentulah dia. Masuk hospital awak. Allah, cakap begitu. Cakap terus terang, mana lagi sedap masakan? Saya ke isteri muda awak? Umpamanya lah begitu ya. Untuk perkara gini ulama bilang gunakan tauriyah, iaitu perkataan dua makna yang dia assume tetapi aku tak sebut. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang, tapi jangan sampai pecah tembelang. Itu betul lah, tu lagu tu, hukumnya harus ya. Tapi itu gunakan perkataan. Siapa lagi masak lagi sedap? Saya ke isteri muda awak.
Awak pergi tanya pulanya, awak tak dengar saya tambah sampai 2 kali. Begitu awak boleh bertanya. Senyum dia. Padahal kat sana aku tambah 3 kali. Umpamanya begitu ya. Gunakan perkataan 2 makna yang dia yang assume sendiri, tetapi kita tak sebut. Sebab itu setengah orang-orang alim, sebab itu tahu kalau pergi rumah orang-orang alim, awak kena tengok orang gaji dia buka pintu, tangan dia kat mana. Setengah orang alim dia kalau kat rumah dia tak boleh duduk diam. Orang tanya, orang datang, orang nak jumpa, orang nak bincang, orang nak apa. Kadang dia penat, dia nak rehat. Nak bilang, jangan datang. Tak boleh, kesian, tak sampai hati pula. Dan orang datang suruh balik, hampa pula. Kemudian nak bilang, dia tak ada, bohong pula. Nak bilang apa, jadi macam mana, tapi dia nak layan, dia cukup tak daya. Maka setengah orang alim, kalau orang ketuk pintu, dia suruh orang gaji dia buka pintu ke, anak dia buka pintu, pegang talam. Tok Syekh ada? Oh, Tok Syekh tak ada di sini. Oh ya, datang lain kali ya. Jadi orang tak hampa, paling-paling tidak orang tak hampa. Bohong tak? Tak bohong, tak ada di sini, tak ada atas talam. Tak ada atas talam, begitu ya. Itu semua tu jadi orang sangka dia begitu. Jadi untuk begitu, ada satu orang alim di Hadramaut sana, Syekh Salim Muhammad bin Salim Al-Khatib. Dia duduk Jeddah. Sekali-sekali balik Tarim. Kalau balik Tarim, nanti orang akan datang jumpa rumah dia. Kadang-kadang dia nak rehat. Maka satu bilik dalam rumah dia tu dikasih nama Khulif, kampung dia, kampung asal kita dia. Jadi kalau orang tanya, abang mana? Oh, abang dia Khulif. Oh ya. Padahal dalam bilik dia, bilik tu nama dia Khulif. Begitu ya. Begitu tuan-tuan bolehlah sini kat rumah bilik kasih nama KL. Abang mana? Abang di KL. Kejap tadi pergi masih ada ni di KL. Bilik rumah dia tu namanya KL umpamanya ya. Begitu. Itu di antara pokoknya tak nak berdosa, tak nak dosa punya pasal. Guna alasan begitu. Tak nak, kalau orang kan kali pembohong kan senang aja kan. Senang aja main cakap aja. Tak boleh. Yang orang main cakap je, tak mau. Jangan biasakan. Kalau kita dengar anak kita cakap bohong-bohong, jangan cakap bohong lagi. Tok minta duit tok 50 sen. Nak beli apa? Nak beli biskut. Tapi lupa beli gula-gula. Pasal kau beli gula yang ada nanti orang tuanya suka. Tengok anak awak pun cerdik. Dia kononkan atuknya bilang nak beli biskut, lupa dia beli gula-gula. Jangan. Pasal kau bilang atuk nak beli biskut, kau beli gula-gula. Ibu tak suka kau bohong. Marahkan. Jangan biasakan anak kita biasa bohong dari kecil, buat cerita, buat apa semua. Kau jangan bohong-bohong. Jangan biasakan anak kita cakap bohong semua tu. Jangan biasakan anak kita dapat tahu anak kita cakap bohong. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, masih kecil, wali besar. Kita cerita last story lah ni ya. Bapak dia qadi. Sekali bapak dia imam masjid. Bapak dia pergi ada urusan luar, tak sembahyang. Bapak dia balik tanya anak dia, pas sembahyang jemaah tadi, budak kecil umur 7 tahun, bayang. Dia tahu ini bohong budak ni. Siapa sebelah kanan kau? Kau dah bohong, nak cover kena bohong lagi. Pakcik Fulan. Siapa sebelah kiri kau? Pakcik Fulan. Ya. Bapak dia pergi ajak pergi rumah orang tu. Dia punya tak nak orang bohong. Assalamualaikum. Habib, apa khabar Habib? Aku nak tanya, kau sembahyang tadi sebelah anak aku? Tak ada Habib. Ya. Bapak dia tengok dia. Pergi lagi satu rumah. Tadi kau ada sembahyang sebelah anak aku? Tak ada Habib. Bapak dia tengok dia. Bapak dia marah pun tidak, tanya pun tidak, pukul pun tidak. Aku punya menggeletar sampai hari ini. Aku tak berani bohong lagi. Jadi kalau bapak dia dah marah dia, pukul dia tahu kesalahan dah dibuat, bicara dah berlangsung, hukuman dah jatuh, dah clear kan. Tapi ni kesalahan dah buat, belum bicara dan hukuman belum jatuh. Kau tunggu hukuman Allah nanti. Begitu bapak dia punya anak kecil umur 7 tahun, bukan tak sembahyang tau, tak sembahyang jemaah saja. Dan dosa lagi bohong pulanya. Jadi kau punya bohong, kau jangan nak pura-pura. Aku boleh tahu kau punya bohong. Sekarang aku dah tahu kau punya bohong, kau macam mana? Dia tengok, bapaknya tanya pun tidak, bapak tengok saja. Aku punya menggeletar sampai hari ni, masih menggeletar. Sampai hari ni aku tak berani bohongkan pasal kes aku belum tutup lagi. Begitu ya, mereka jaga anak mereka jangan sampai bohong, jangan biasakan bohong ya. Wallahu alam bisawab. Di antara jangan bohong ialah sambung sikit lagi ya. Kadang-kadang setengah-setengah kita kalau hari raya jadi pembohong.
Jemputlah makan. Siapa ayah ni kacau dodol sampai pagi. Pembohong kau beli dekat kedai saja. Jemputlah makan. Apa yang ada sudahlah. Ni semua kau buat sendiri. Penat. Padahal kau beli saja. Janganlah. Jangan itu saja, sikit-sikit nak bohong. Sikit-sikit nak bohong. Jemput makan. Terima kasih, saya ni pantang ke. Padahal kau tak ada. Jangan. Kau apa-apa. Pokoknya jangan bohong. Jangan bohong. Jangan bohong semua tu. Jangan bohong. Ibu banyak lauk ibu. Yelah, ibu tahu anak ibu nak balik, ibu susah payahlah masak. Padahal ibu pun pembohong. Ibu bukan masak. Itu semua ada yang orang main lepas saja cakap kan. Jangan. Kalau kita dengar isteri kita begitu, jangan cakap begitu. Tak baik. Tak usah salah buat bohong. Jangan. Cakap aja beli kat kedai tadi, restoran. Apa salahnya? Jangan biasa bohong. Jangan biasa bohong. Jangan biasakan. Tak bagus. Jadi budaya sikit-sikit pada kita macam tak apa-apa tau. Bohong berdosa. Sepatang kau bohong, malaikat lari jauh dan dilaknat oleh Allah Taala. Dan biasakan bohong, dicap jadi sebagai yang pembohong. Wallahu alam bisawab. Insya-Allah besok malam kita sambung tentang maksiat lidah kedua, iaitu ngumpat. Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa aqimus salata wa amalna wa ajalna wa wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah sembahyang isyak ya, saya dah jamak tadi. Jadi saya terus berangkat.